Dapat kiriman paket 4 ton jelly UFO dari besannya mama mertua. Dapat 4 tan jelly UFO. Apa nama jelly ni? 3 ayat atlas. Ada alien ke dalam tu? Dah tak pasal saintis kaji pula jelly kau nanti. Dari besannya mama mertua. Itu mak kau tau. Mak kau sendiri tu. Berhubung jelinya ini masih mentah, jadi Kalau begitu bentuknya, itu dah masak dah tu. Tinggal makan je. Apa sebab dia nampak basah, kau kira dia mentah? Tahu tak tahu ni? mau aku olah biar semua orang kebagian. Kita hancur leburkan aja jelly UFO-nya sampai bentuknya berubah jadi jelly cair kayak gini. Terus tambah. Dia macam mana? Dia umpama kau tanam pokok rambutan, dah berbuah. Kau tebang pokok tu, kau tanam biji dia balik. Kau ada rasa buang masa tak? Ada tak? Tambahin es batu biar jadi es jelly lumut. Selamat mencoba. Baguslah tu. Memang bagus kau makan lumut. Hai korang. Alat Dapur Malaysia ada buat end year warehouse sale up to 80%. Bermula hari ini sehingga 4 Januari. Jom kita tengok ada barang apa? Kipas siling serendah RM89. Kipas siling KDK 60 inci. Harga serendah RM159 sahaja. Surface downlight serendah RM4.50. Banyak pilihan bawah RM10. Ada power track, wall switch dan juga chandelier. Alat Dapur Malaysia ada lebih 50 jenis sinki tau. Black waterfall sink serendah RM289 sahaja. Yang specialnya kali ni, gold waterfall sink sama harga tau dengan black waterfall sink. RM289 juga. Kalau korang cari basic stainless steel sink pun ada. Baru RM88. Ada juga ceramic sink, farmhouse sink dan juga workstation sink. Busuk tak mandi. 6-in-1 bathroom cabinet. Yang satu pintu serendah RM99 tau. Kalau korang nak kabinet yang 2 pintu, harganya baru RM179. Kalau korang nak kabinet yang datang dengan mirror cabinet, baru RM239 sahaja. Jamban 2 piece berharga RM165 sahaja. Kalau beli 1 piece, harga dia RM209. Korang mesti nak mandi pagi sejuk-sejuk kan? Tak apa, alat dapur ada jual water heater tau. Harga dia baru RM179. Kalau korang cari yang rain shower pun ada. Tung kentang. Tu bunyi apa? Itu bunyi masakan. Jom kita tengok barang dapur. Kalau korang cari standing cooker, alat dapur lah tempatnya. Sebab banyak tau brand-brand yang high quality dekat alat dapur. Cooker hood. Dan kalau korang cari cooker hood, alat dapur pun ada banyak brand-brand yang berkualiti tinggi. Iya, betul. Ada juga oven, microwave dan dishwasher. Alat dapur ada lebih 200 jenis produk. Bermacam-macam pilihan, bermacam-macam warna tau. Dan semua itu up to 80% diskaun. Alat dapur ni dekat mana? Alat dapur ada 5 cawangan di seluruh Malaysia. Ada di Semenyih, Ceras Batu 10, Shah Alam, Senawang dan juga Bangi. Korang jangan tak datang tau sampai 4 Januari je. Suka buat aku macam tu? Aku tanya ni, suka buat aku macam tu?